Assalamualaikum boh. Hari ni aku dah cerita sikit. Masih baik kamu dah subscribe channel. Sekarang aku channel aku dah ada 300 lebih dah. So yang ni cerita dah. Cerita kali ni sama juga, dia ringkas tapi dia lebih pada seram misteri dah juga lah. Tapi lebih pada lawak pada juga. So cerita ni kita buat nama dah Faizal, Aminah, Tika, Remy dengan Habi. Okey, 5 orang ni. Depa ni 5 sekawan ni, depa nak pergi cuti dekat satu tempat. Cerita ni aku dapat daripada someone, tapi aku tak tahu dia betul tak. Anggaplah cerita yang aku nak sampaikan apa ni adalah sekadar hiburan, tak ada lebih dari tu. So jom dengar cerita ni. Okey, depa 5 sekawan ni nak pergi cuti dekat satu tempat ni. So depa ni Aita ni lah. Aita apa tak tahu lah apa. Depa ni depa berhenti dekat satu perhentian rehat ni. Bahkan sagi depa lepas ni depa tak mau berhenti kat tempat lain lah. Sebabkan sagi kalau duk kerak-kerak berhenti, hampa faham lah, dia boleh melambatkan lagi hampa nak sampai ke satu tempat destinasi ni. Bahkan depa pi pun time orang cuti sekolah. Bila time cuti sekolah ni hampa faham lah, satu tempat yang depa nak pergi tak gamak ataupun nak pergi melawat tu akan full. Bukan daripada orang yang nak kereta, kadang-kadang ada main naik bah, main apa rombongan. Bukan satu bah, kadang-kadang 3 bah. Sekali masuk full. Hang nak tagamak apa, nak bipa payah. Kadang-kadang penuh. So ni cerita dah. Dr. Faizal kata, sekali kita berhenti kat area ni, siapa nak kencing, berak, pi siap-siap. Lagi aku tak mau singgah tempat lain lah. Bahkan bila berhenti lagi, payah. Sekali jam. Lepas tu Habi lagi 5 orang kawan dia tu pun keluar lah. Keluar. Dia pun keluar sekali. Lepas mereka selesai lepaskan hajat segala mak nenek, mereka masuk kereta. Tapi time tu Tika dalam keadaan yang pelik. Tapi dia masuk kereta, tapi panjang perjalanan tu Tika ni diam je. Tak apalah, mereka pun sembang-sembang macam misal tak ada apa. Macam tak ada apa. Lepas tu tiba-tiba aku lupa nak bertambah. Kejadian ni berlaku, dia berhenti situ time dalam pukul 12 ke 1 pagi. Memang time tu tak ada orang. Ada pun mungkin dalam 2-3 orang kot. Memang tak ada orang itu. Kawasan ni memang sunyi. Lepas tu tiba-tiba Aminah ni dapat call daripada Tika. Lepas tu Aminah angkat tu. Hello. Oi, hampa tinggal aku. Awak hampa tinggal aku mana boy? Aku tunggu apa mana pergi, kereta tak ada Lepas tu Aminah muka dia berkerut. Muka dia macam jam. Habis lepas tu dengan seorang yang kawan lagi dah, muka jam lah. Lepas tu Tika yang duduk sebelah Aminah ni, hantar aku balik. Faizal kata, hang gila, Johor. Lepas tu yang jadi kawan dia kan, yang lelaki tu kan, bukan. Lepas tu Aminah ni duduk call, hello. Bukan Aminah, yang Tika duduk call. Hello Aminah. Lepas tu Aminah bagi info dekat ni, dekat kawan yang lelaki seorang ni, pergi dekat ni, Faizal angkat. Hello, awak Faizal, awak tinggal aku mana itu? Aku kalau tanda tengok apa tak ada. Aku tu kepo tau awak. Ni aku dah ni settle lah. Mana apa? Lepas tu tak apa Ustaz. Lagi kami ada lah, kami jalan Ustaz tadi. Kami nak pergi tengok depan tu. Dia berkata depan tu orang jual cukup dia.
Lepas tu dia U-turn balik. Dia buka pintu. Tikah yang bukan tikah tu keluar, berselisih dengan tikah. Tikah masuk, tutup pintu. Depa berjalan lah pergi ke destinasi depa tu dengan tak ada siapa cakap, mata cerah celik elok, dan depa diam. Faizal pun bawa lah kereta ni sampai ke destinasi. Dan tu pengalaman depa yang agak ngeri dan depa takkan lupa. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana hampa tengok video aku awal hingga akhir. Terima kasih kerana hampa dah subscribe channel aku. Aku lupa lebih tanpa, selamat menyambut bulan puasa. Jangan lupa puasa. Ingat, ini adalah sekadar hiburan.